bila ada orang, bila dia sebut zikir, dia akan fikir zikir ingin menenangkan dia. Ada orang bila sebut zikir, dia lebih advance lagi. Dengan zikir ni mungkin dapat sesuatu yang luar biasa. Dan bahkan manusia ni memang begitu. Dia suka kuasa. Ada orang yang dengan kuasa politik, ada orang dengan wang dia berkuasa. Dan ada orang dia nak berkuasa dengan amalan-amalan yang seperti ini. Bagi dia rasa begitu. Tapi kalau kita tengok Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, Allah kata alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Orang-orang beriman, dia dengan zikir kepada Allah itu menjadi ketenangan buat dirinya. Dan Allah sebut, tidakkah dengan zikir mengingati Allah itu menenangkan hati. Sebab tu kalau kita tengok apa yang Ustaz Dr. Khalid Basalamah sebut tu, memang betul. Memang betul. Kalaulah dengan zikir itu boleh menjadikan seseorang itu kebal ataupun ilmu yang istimewa. Kalau kita tengok dalam video di Malaysia ni yang tolak pakai angin pun semua termasuklah tu. Bukan kebal saja. Itu package sekali. Dan kalaulah betul benda tu ada, sudah tentu Allah memberikan kepada kekasihnya Nabi Muhammad SAW. Semasa perang Uhud, semasa perang Badar, Nabi minta sungguh-sungguh kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Nabi sebut, kalaulah asabah ini, kalau kelompok ini umat Islam kalah, lan tu'badu fil ard, kamu tidak akan disembah di atas muka bumi ini. Maksudnya waktu tu sangat kritikal. Sangat kritikal. Bahkan tentera Islam pada ketika itu keluar bukan untuk berperang. Keluar untuk nak mengambil semula harta rampasan yang telah dirampas oleh musyrikin Mekah. Maka mereka tak mempunyai senjata yang cukup. Sangat kritikal apabila tentera musyrikin datang. Dan pada ketika itu Nabi merayu sungguh-sungguh pada Allah. Kalaulah ilmu kebal tu wujud, tolak pakai angin ke, Nabi minta yang tu cukuplah. Terbang semua. Cukuplah. Buat apa nak merayu pada Allah lagi? Nak minta supaya Allah tolong, minta kebal. Minta tolak pakai angin. Bahkan pada ketika perang Uhud, bagaimana Nabi sendiri jatuh dalam lubang dan Nabi patah giginya. Muka Nabi berdarah. Nabi sendiri yang Allah turunkan ayat Al-Quran yang juga mengandungi zikir-zikir, Nabi sendiri tidak kebal. Bagaimana? Sebab bila kita sebut tentang kebal ataupun yang tolak pakai angin ni, selalu orang akan kata, dia baca Quran. Dia bukan doa syirik apa semua tu, dia baca Quran. Quran yang tok guru kamu baca, ia turun kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi sendiri tidak kebal. Bahkan para sahabat Nabi SAW, kalau kita tengok Sayyidina Hamzah radhiyallahu anhu, yang diberi gelaran sebagai Asadullah, singa Allah. Singa Allah tak kebal. Ditombak oleh Wahsy. Syahid dia. Khalid Al-Walid radhiyallahu anhu, ketika di Syam, di Syria, masa tu Khalid Al-Walid dah uzur, sakit. Bila sahabat pergi ziarah dia, seluruh tubuh Khalid ada kesan-kesan luka. Kesan daripada peperangan. Khalid Al-Walid yang diberi gelaran Saifullah, pedang Allah, juga tidak kebal kerana seluruh tubuhnya mengandungi luka-luka. Jikalau ia benar, maka sudah tentu Allah akan berikan pada kelompok yang sangat istimewa ini. Wallahu a'lam.